Hello, hai, bersama Angsul. Perlu ke panaskan enjin sebelum memandu? Okey, ini jadi persoalan daripada dulu lagi sampai sekarang. Okey. Ramai orang masih percaya enjin kereta perlu dipanaskan dulu sebelum memandu. Tapi betul ke? Okey, ini fakta ya. Kereta moden tak perlu panaskan lama. Enjin hari ini guna sistem suntikan bahan api, electronic fuel injection. Bukan karburetor macam dulu. Jadi dia otomatik adjust suhu dengan campuran minyak. Mudah. Kalau dulu enjin guna petrol atau guna karburetor, dia manual. Sama macam sekarang. Kalau kereta baru ni start terus jalan tapi perlahan lah. 1 hingga 2 km baru mandu macam biasa. Okey. Kalau pakai kereta karburetor macam yang tahun 80-an, 90-an nya, macam adalah banyak kasih contoh Anci Wira. Okey. Panaskan 2 hingga 5 minit juga baru dia steady. Kalau boleh perlu tekan minyak. Tapi jangan kuatlah. Sebab motor lah. Macam tu. Okey. Jadi ringkasan dia ya. Kereta moden start jalan perlahan. Kereta lama kereta start panaskan 2 hingga 5 minit. Okey. Dapat tak tu? Mantap. Okey, jangan lupa like, komen dan share.